Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. So, saya Izzat selaku pengurusi alumni Zon Tengah. Awak? Saya Amirul Zainuddin selaku Timbalan Presiden Alumni Zon Tengah. So, Amirul, kita buat apa kat sini hari ni sebenarnya? Cuba cerita sikit. So, hari ini kita akan duduk bersama dengan semua alumni. Kita cuba kumpulkan alumni Zon Tengah untuk kita berduduk di sini bersama-sama. So, siapa yang datang ni, Cik? Datang seingat saya yang hadir kat Villa Solihin dengan kita hari ni adalah Datuk NC kita. Kita juga ada Datuk TNC HCP kita. Yang paling penting, yang paling handsome. Siapa yang paling handsome? Kita punya pengarah US, Dr. Rafiz. Orang kuat kita. So, boleh jemput semua untuk adik? Jom datang sekarang. Sekarang. Jom masuk. Sesi terjah. Ya, kita ada Abang Ahmed di sana. Boleh? Okey, jom. Abang Ahmed. Ini kita ada sesi kat sini Abang Ahmed. Boleh Abang Ahmed perkenalkan diri, bagi tahu Abang Ahmed daripada batch mana sebenarnya ni? Okey, nama saya Ahmad Akmal bin Abdul Wahid, mekatronik tahun 2006, B0106 10050. Batch kedua mekatronik FKE. Nampak orang lama kita ni, orang lama. So Abang Ahmed, hari ni kita nak buat apa kat sini kat Villa Solihin? Okey, hari ini kita ada sesi makan malam untuk alumni Zon Tengah. Itu saja. Mungkin kita boleh terjah yang lain pula. Okey, jom. Okey, siapa next? Be, tolong Be dah lah baru sampai. Sebab baru sampai kita kena bagi dia. Peluk Be. Peluk. Okey dah. Okey, so sekarang ni kita akan terjah pula orang lain pula. Tadi kita kenal dengan Abang Ahmed. So sekarang ni kita tengok pada yang baru sampai ni. Jom. Okey. Assalamualaikum, selamat datang. Okey, boleh sorry saya pusing. Boleh perkenalkan nama dan daripada batch mana? Saya Nabila Huda, dikenali sebagai Bil, dari batch 2012-2016. Dah 10 tahun, hampir 10 tahun lah meninggalkan fakulti FTMK. So, terima kasih, nanti kita akan terjah yang lain pula. Jom. Okay, so terjah lagi sekali. Jom bersama dengan saya. Ini dia, kalau siapa tak kenal memang tak tahulah. Zoom terus. So perkenalkan diri Tuan. Okey, nama saya Muhammad Hakim bin Idris, alumni UTM tahun 2017, FKK selama 10 tahun. Kenapa kaki ni Tuan? Walaupun kaki lutut gaut le. Tapi walaupun macam ni, masih lagi Cik Kimi atau Abang Kimi datang lagi support. Mesti kita support UTM walaupun ni baju sekolah, tapi nanti kita buat macam ni. Kita akan buat macam ni baju untuk UTM 25 tahun Okey. So ini kita akan terjah lagi dengan senior kita. Senior yang paling senior sekali kat sini. So kita nak interview sikit kepada abang kita yang paling senior. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq bin Muhammad. So saya UTM 2004 hingga 2010 lah. So yang graduate 2010 course Robotic and Automation, FKP lah, Fakulti Kejuruteraan Pembuatan. Dia sebenarnya kalau macam saya sebenarnya sebab kita masuk je dalam grup-grup WhatsApp alumni tu kan. And then bila dia post buat posting kat situ, dan kita baca lah. So saya disebabkan dia saya tengok location tu Sungai Buloh, dekat dengan rumah. Itu yang macam tak apalah, kita join lah kali ni. Saya ambil inisiatif lah. So kita kali ni kita support kan team alumni. So kita tengok lah, kita jumpa lah batch yang junior-junior lah. Okay, kita akan terjah lagi nanti. Tengok siapa yang akan datang lagi. Alright, peace.
Okey Datuk, terima kasih untuk program malam ni. Boleh Datuk bagi sepatah dua kata tak? Macam mana program kita malam ni? Okey. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk hadir bersama dengan alumni Zon Tengah. Saya harapkan alumni zon-zon lain akan mencontohi alumni Zon Tengah untuk lebih kerap membuat aktiviti sebegini. Dan insya-Allah saya akan cuba turun kalau berkelapangan. Saya merasakan program sangat baik, merapatkan ukhuwah dan juga mendekatkan saya dengan alumni. Jadi kita boleh berbicara banyak perkara, merungkai apa-apa saja permasalahan dan mungkin ada yang terbuku, boleh tanya saya secara live. So, Alhamdulillah, it's a good one. Okay, terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dr. Hafiz. Okay, so Dr. Hafiz ni kita punya pengarah US So Dr. Hafiz, macam mana program Convergent Alumni Zon Tengah ni? Okey, baik. Pertama sekali saya nak ucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasihlah kepada Cik Izzat selaku Presiden Autem untuk Zon Tengah ni yang menganjurkan program Convergent Zon Tengah pada kali ni yang julung-julung kali diadakan ni. So saya boleh dikatakan dekat sini kata program ni berjaya lah, okey. Berjaya sebab dia menghimpunkan lebih daripada 40 orang alumni di Zon Tengah ni. So dengan adanya program pada malam ni kita dapat berjumpa dan bertukar pandangan yang meliputi program alumni, okey, perancangan program alumni. Okey, lepas tu kita masuk juga dengan kejaya, kemudian pasrang graduan apa semua, dan juga kita dapat maklumkan secara teruslah kepada alumni semua berkaitan dengan perkembangan UTM yang pada semasa yang semua kan. Okey. So saya harapkan program seperti ini dapat diteruskan lagi pada di zon-zon lain juga, okey. Dan program-program yang lebih bermanfaat lah untuk semua alumni kan. So saya harapkan alumni semua kembali kepada UTM menyumbang, okey, menyumbang dalam apa jua bentuk sekalipun. So kita sentiasa bersamalah, okey. UTM dan alumni tiada berpisah jua. Okey, terima kasih Doktor. Alright, Assalamualaikum.